Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar ialah pengasas dan Presiden pertama UMNO. Beliau memainkan peranan penting dalam menyatukan orang Melayu untuk menentang penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, Datuk Onn berjuang agar hak dan kedudukan orang Melayu tidak terancam. Datuk Onn juga merupakan arkitek kepada pendekatan politik yang inklusif apabila mencadangkan agar UMNO dibuka kepada semua kaum, cadangan yang pada ketika itu tidak diterima majoriti ahli UMNO. Beliau kemudiannya menubuhkan parti IMP dan kemudiannya Parti Negara. Walau bagaimanapun, legasi Datuk Onn tetap kukuh dalam sejarah UMNO dan negara. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sebagai Presiden UMNO yang kedua dan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman memainkan peranan utama dalam membawa kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada tahun 1957. Beliau dikenali sebagai bapa kemerdekaan dan bapa Malaysia. Tunku berjaya membentuk perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC, satu model perkongsian kuasa antara kaum yang kekal berdekat lamanya di Malaysia. Di bawah kepimpinan beliau, Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963 menggabungkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tunku juga dikenang sebagai pemimpin yang tegas menolak ekstremisme perkauman dan menjunjung nilai toleransi serta perpaduan. Namun, selepas tragedi 13 Mei 1969, beliau berundur dan memberi laluan kepada Tun Razak. Walau begitu, jasa beliau dalam meletakkan asas negara tetap tidak dapat dinafikan. Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. Tun Dr. Ismail merupakan antara tokoh paling dihormati dalam sejarah UMNO dan Malaysia. Beliau pernah menjadi Menteri Dalam Negeri serta Timbalan Perdana Menteri kepada Tun Abdul Razak. Dikenali sebagai seorang yang berprinsip, jujur dan tegas, Tun Dr. Ismail memainkan peranan penting dalam menstabilkan negara selepas tragedi 13 Mei 1969. Beliau adalah antara arkitek utama kepada pelaksanaan dasar ekonomi baru dan penggubalan rukun negara. Dalam UMNO, beliau dikenang sebagai tokoh yang tidak mengutamakan kepentingan peribadi, malah bersikap sangat profesional dalam menjalankan tugas. Walaupun beliau meninggal dunia pada 1973 ketika masih menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri, legasinya terus dikenang sebagai lambang integriti dan kepimpinan tulen. Tun Dr. Ismail menjadi simbol pemimpin Melayu moden yang tidak bersifat perkauman tetapi tetap mempertahankan hak Melayu dalam kerangka kebangsaan. Tun Abdul Razak Husin. Tun Abdul Razak, Presiden ketiga UMNO, dikenali sebagai bapa pembangunan. Beliau mengambil alih kepimpinan selepas tragedi 13 Mei dan berusaha menyatupadukan rakyat serta memulihkan kestabilan negara. Antara sumbangan utamanya ialah pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB pada tahun 1971 yang bertujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Tun Razak juga memperkenalkan rukun negara sebagai asas perpaduan nasional. Beliau turut menstruktur semula UMNO dengan lebih tersusun dan menubuhkan Barisan Nasional pada tahun 1973, menggantikan Perikatan. Ini memperkukuh kedudukan UMNO dalam politik Malaysia. Kepimpinan Tun Razak yang berwibawa menjadikan UMNO lebih pragmatik dan inklusif. Walaupun beliau meninggal dunia pada usia yang agak muda, sumbangan beliau kekal besar dalam sejarah negara. Tan Sri Syed Jaafar Albar. Tan Sri Syed Jaafar Albar adalah seorang peminatul hebat dan pejuang nasionalis Melayu yang terkenal dalam UMNO pada era 1960-an dan 70-an. Beliau digelar Sang Singa UMNO kerana kelantangan dan keberaniannya dalam mempertahankan hak Melayu. Syed Jaafar pernah menjadi Menteri Kerja Raya dan Pengangkutan serta Setiausaha Agung UMNO. Beliau sangat lantang menentang sebarang kompromi terhadap kedudukan istimewa orang Melayu dan bahasa kebangsaan. Dalam politik UMNO, beliau dianggap sebagai suara konservatif yang konsisten. Syed Jaafar juga pernah berhadapan dengan cabaran apabila hubungan beliau dengan Tunku Abdul Rahman menjadi tegang berikutan perbezaan pandangan dalam isu perpaduan nasional. Namun, beliau tetap setia kepada parti dan terus berjuang hingga akhir hayat. Anak beliau, Syed Hamid Albar, meneruskan legasi politik beliau dalam UMNO. Tan Sri Senu Abdul Rahman. Tan Sri Senu Abdul Rahman merupakan antara pemikir awal dalam UMNO yang banyak menyumbang kepada dasar pendidikan dan dasar luar negara. Beliau pernah menjadi Menteri Pelajaran dan juga Menteri Penerangan serta Duta Malaysia ke Amerika Syarikat. Dalam UMNO, beliau dikenali sebagai tokoh yang progresif dan berpendidikan tinggi. Senu banyak menulis mengenai politik dan dasar awam, menjadikannya antara intelektual dalam kalangan pemimpin UMNO ketika itu. Beliau aktif menyampaikan ucapan yang berpengaruh dalam Perhimpunan Agung Parti
serta menjadi sebahagian daripada pasukan yang merancang pembangunan negara selepas merdeka. Walaupun tidak memegang jawatan nombor 1 dalam parti, pemikirannya memberi kesan besar dalam pembentukan dasar kerajaan. Tan Sri Senu juga dikenang sebagai tokoh yang cuba memperkukuh identiti nasional berasaskan bahasa Melayu dan sistem pendidikan kebangsaan. Tun Hussein On. Tun Hussein On, anak kepada Datuk On Jaafar, menjadi Presiden keempat UMNO dan Perdana Menteri ketiga Malaysia. Beliau dikenali sebagai bapa perpaduan kerana keprihatinannya terhadap isu-isu perpaduan antara kaum. Tun Hussein memperjuangkan integriti dan ketulusan dalam pentadbiran serta sangat tegas terhadap rasuah. Kepimimpinannya banyak menekankan perpaduan nasional dan kestabilan politik. Beliau meneruskan dasar-dasar pembangunan yang dimulakan oleh Tun Razak dan mengukuhkan institusi-institusi kerajaan. Gaya kepimpinan beliau yang sederhana tetapi berprinsip menjadikan beliau dihormati oleh kawan dan lawan. Pada tahun 1981, beliau berundur atas faktor kesihatan dan memberi laluan kepada Tun Dr. Mahathir. Walaupun tempoh perkhidmatannya singkat, warisan perpaduan dan integriti yang dibawanya tetap dikenang.